Contohnya, saya nak tanya, contohnya saya ada seorang adik recak akal Down syndrome, dan ada orang yang memberi duit zakat beras lain. Bolehkah saya makan makanan tersebut, atau saya kena asingkan masakan dalam periuk yang berlainan? Adik tersebut adalah di bawah jagaan saya. Baik, kalau kita berikan duit itu, bantuan itu untuk adik itu saja, kita tak boleh makan lah. Melainkan dalam urusan kita nak nanok tu, maknanya hak lebih-lebih dia makan tu kita boleh lah. Biasanya pada adat takkan nak nanok untuk dia saja dia makan, seleng takkan nak nanok seleng. Nak urusan kita nak dia masukkan duit, nak dia ambil duit dia tu, kena isi minyak motor, waktu boleh pakai lah duit dia. Faham tak? Tapi kalau saja-saja dia duit zakat dia 1000 ada dah, katakan adik hot Down syndrome ni, kita pergi ambil pula 200 buat beli kasut, haram lah tu. Tak boleh sanggup tu. Apakah harus seorang isteri mohon cerai kerana seorang suami itu seorang kaki judi, penzina, minum arak dan tidak semayang? Boleh belaka ni? Ini 4 sebab ni boleh. Suami judi boleh mohon cerai, suami tak semayang boleh mohon cerai. Kerana sifat-sifat ni tak layak kita kandungkan anak dalam kandungan kita. 9 bulan kita bersakit tang, apa nak ambil benih orang tak pakai rawa pula. Jadi tak usah bimbang dah. Kalau dia jenis kita nasihat dah tak mau jadi apa juga, mohon pasal aku nikah dengan orang lain, baik padamu lagi. Tak usah bimbang. Asal katalah kan tak ada orang nak kaku dah, asal kata gitu. Orang puan jana, orang puan tua umur 80 pun nikah gila ni. Nak molek-molek ada nyambut natu. Ni duduk lengah perut pun. Dah kita bendera agak baru 45. Pasangan suami isteri telah bercerai adik-beradik bila suami tak peduli dan terus memulaukan abangnya sendiri kerana dengar hasutan daripada bekas kakak ipar. Apakah hukumnya? Hukum siapa? Kita ni dengar hasutan orang, bodoh kita. Kita daripada tak cerai orang hasut suruh cerai. Bila kita cerai orang hasut kok lain pula. Jadi tak selesai sama. Sebab tu kita ni biar jadi orang yang boleh bawa diri. Cerita-cerita tak kira kadang-kadang ni benda yang tidak baik orang berahi. Lepas tu jadi panduan amal hidup kita ni. Kalau kita susah orang cara tak kita? Tak cara. Tapi kalau kita senang, ada orang puji. Ada orang bunyi dulu kita susahnya tak kaki pergi pasar bawa raga. Butang kena balik, butang piti gas malu kat orang rasa. Ada cara kita. Malah ada tegur kita. Tapi lah ni kita kaya dah, umpama suami kita kaya, buat rumah batu kampung tu juga. Kereta kita 3 buah dah leading, pakai orang gaji dah 2 orang. Lambat kita nitah orang bunyi. Natang sombong dia. Faham tak? Mak khabar masyarakat ni dia tak suka benda baik. Lepas tu berhati-hatilah. Kita biar cerdik. Kita nak berkahwin ataupun bila kita berpisah, ingat tak ada jodoh. Walaupun kita tahu memang jahat suami kita ni, tapi bila dah selesai dah, cerai dah, orang tanya buat apa, tak ada jodoh. So cerita suami kita tu, mungkin dia akan jadi baik lepas kahwin dengan isteri lain. Dia tak mau baik dengan kita ni, perangai dah. Jadi dah selesai dah, tak ada jodoh. Orang mari asuk ini kita mesti pandai jawab tak. Kalau kita jenis dengar membodoh ke berakhir, cocok kita. Tapi kalau kita pandai jawab, mu nak cocok dia aku, mu nak asuk dia aku tak mau dengar. Asal nak masuk aku. Lama-lama orang nak bercerita udah-udah kita. Ni kita jadi pok angguk. Bodoh. Maka dodo pula kau bodoh ni. Tak sungguh jadi lemah sangat. Kita lemah, orang mari cocok kita. Jadi dibodoh orang sama. Kadang-kadang kita kena tipu. Percaya, meruk, percaya. Biar cerdik kau kata. Mu dengar cerita ni mu ada masa tu. Mungkin sendiri. Sedap lah gitu. Aku dah dengar lagi kata mu, aku nak tanya dia dulu. Kalau aku dengar kamu, dia apa sahanya? Aku nak dengar 2 belah pihak tu. Kalau kita main nak dengar 2 belah pihak, dia tak apa sedap dah. Pasal cerita dia pun tak pasti lagi. Jadi jangan asuk orang. Asuk we jadi baik tak apa. Asuk we jadi molek. Ni dia kata adik-beradik, pasangan suami isteri, adik-beradik, belah suami tak peduli dah. Duk main pula abang sendiri. Kerana bekas kakak ipar. Tak ada kira siapa-siapa kakak ipar kita ke, anak beranak belah lain ke, anak beranak belah kita ke, hak mana betul kita ikut. Tak betul wala mak kita diri tak diikut, wala bini kita diri tak diikut, wala ayah kita diri tak betul tak ikut. Ayah Nabi Ibrahim tak betul tak ikut. Bini Nabi Lut tak ikut.
Anak Nabi Nuh tak ikut. Pasal mu anak aku tak ikut. Pasal mu tak betul. Faham? Jadi tak kira belah abang ipar, belah adik ipar, belah kakak ipar. Hak mana betul tu kita masuk. Faham? Mengapa Sayyidina Abu Bakar